Mira bangun, Mira dah pukul berapa dah ni Mira? Jangan nak buat dolak Mira. Hantar sarut geling-geling Mira. Hamangkik sang. Hamangkik. Mengulik masa indah bila aku mencurigai apa yang tertulis. Kalau betul lah suara Ihin tu sedap, dia rasa diri dia tu boleh jadi penyanyi, dia lagi kena beruntung sebab dapat aku. Sebab dia tak tahu lagi salah satu kelebihan aku. Dia tak tahu lagi rahsia aku. Biar dia, nanti lama-lama dia tahu lah tu. Hang lah sawut. Hang lah sawut. Sampai mana bawa aku ni? Oh, tunggu je bila. Okey. Sakit perut weh. Stop it. Get some help. Intro in macam mana? Tak tahu weh. Bapak. Alah, mana lah Mira hafal. Tengok sekali je. Hang cakap tengok 3 kali. Mira tengok Pak Mira yang 3 kali. Hang tengok Pak Hang ya? Acik penyabar di sini. Acik penyabar di sini. Apa ni? Tak style. Ada sakit perut lah. Tak mau gelak. Masuk dalam frame. Ya, Mira dah masuk dalam frame dah. Ni dah masuk dah. Okay, cepat. Okey Mira, kita naik asing-asing kereta tapi Mira tak tahu Ina bawa Mira pergi mana tau. Dah serabut ada ni. Swing parking ni dekat betul depan kilang-kilang tau. Sebenarnya Mira, Mira nak tahu something apa yang buat. Apa dia? Sebenarnya hari ni hari yang sangat penting untuk Ina. Ya. Mira tak penting sangat Mira ikut je lah. Tak, tapi bawa Mira, Ina try request dekat tu nanti. Sebenarnya hari ni ada meeting. Awak Ihin meeting rambut serabai. Gerau lah kau! Mira tak biasa tengok orang masuk meeting serabai macam ni. Okey, selamat. Aduh, sakit perut dia. Ish, tak ada mood lah aku nak beritahu. Okey, Mira. Apa? Sebenarnya hari ni ingin dapat tawaran approach. Masuk Oxford? Mentang-mentang tak pandai, hang mentang-mentang tujuh A. Okey, Mira. Tak mau terketuk sebut. Semangat. Okey, satu. Semangat ni. Perut je sakit. Ina beritahu ni. Sebenarnya ingin dapat approach. Jadi gua besar. Sebab pakai kemeja macam nak pergi sekolah. Ada apa? Balik lah. Balik. Sebenarnya ingin dapat approach untuk jadi seorang penyanyi. Sebenarnya Mira kat sebelah sana disuruh parking jauh sikit kan? Rusa Music. Oh ya ke? Tapi suruh Mira parking sini. Rusa Music. Oh, ini dia penyanyi. Lepas tu nanti keluar AI lah. Bolehlah masuk AI. Dia still AI. Tapi In ada nanti kerja, ada projek dengan Rusa Rusa. Music. Oh, faham. So, untuk hasilkan satu lagu Mira dalam muzik video In. Wow! Mira dah masuk dalam music video. Memang gelak je dalam music video tu. Boleh. Okey je. Mira harap lepas jadi penyanyi tu rambut tak macam ni. Tu je request Mira. Aduh, sakitnya perut weh. Aduh. Okey, kerap jom. Oh, yang tu ke? Oh, ya, Rusa Music duduk kat kilang-kilang meh. Itu memang tak ada bajet ke weh? Wajak je. Bismillahirrahmanirrahim. Takut ke? Nervous. Wow. Ni lawa. Tadi kita tengok kat log macam biasa ya kan? Betul Mira. Aku pula excited. Mira, Ina harap kita dapat jadi penyanyi, okey? Bukan, Mira harap Mira dapat jumpa Sufian Zahir ni. Buat lolak Mira. Mira kita balik. Ini Mira baru
Harap hang buat elok tau. Kalau kita dapat nyanyi, hang buat elok. Lagu Hak Terima Kasih Cinta tu kah? Betul Mira. Hak tu sebab tu. Terima itu. Terima kasih cinta. Ya. Buat dah. Sebelum tu saya minta maaf sebab apa? Saya rekod sikit untuk nak tunjuk untuk konten. Okay, so sekarang ni kita panggil Ihin dekat Rusa. Macam kita tahu Ihin ada kelebihan macam boleh nyanyi juga. Alhamdulillah. So best kalau kita dengar suara-suara Ihin. Mira tak dengar, cuba nyanyi tu. So Mira panggil Ihin datang meeting balik. Memang hajat dia memang nak Ihin ada satu single lah dengan kita orang. Kalau boleh bukan satu je, kita nak banyak single, banyak lagu untuk Ihin. Cuma Ihin request untuk apa? Kalau untuk lagu ke apa, nak selitkan Mira sikit boleh. Punya macam Ihin ada request lagu macam style kan, macam Indonesian punya vibes. So biasa Indonesia ni dia ada part perempuan-perempuan dia memang kalau masuk Mira memang kena lah. Mira okey? Mira okey, suara Mira memang sedap. Jom nyanyi. Women. Jom nyanyi sikit. Kita terus bagi lagu nanti. So harap kalau kita jadi, kalau Ihin okey, kita akan buat first song dulu lah. Lepas tu macam harap Ihin boleh bagi kerjasama, bagi promo. Macam contoh kita pergi hantar radio, stesen TV, Ihin okey. InsyaAllah boleh. Dan Ihin boleh nyanyi, cuma kita nak akan buat lagi Ihin lebih prepare untuk record lagu. So kita akan bagi Ihin vocal class lah. So Ihin kena belajar vokal dulu betul-betul cantik, betul-betul yang ready, baru kita masuk studio. Mira ada dulu guru kelas vokal. Serius? Cuba buat. Kalau guru vokal dia tak gelak kalau buat macam tu sebab dia faham. Itu adalah vokal punya mamau. Masalah Mira tak pandai, ditipu. Tak ada minta apa-apa, okey je, cuma kau boleh nak selitkan Mira. Cuba Ihin nyanyi sikit. Cuba Ihin belanja sikit lagu. Masuk Ira masuk. Mira masuk sikit. Ya, rasik. Ini lagu dia punya planning macam lagu Anozil ke apa ke, tapi tak kisah lagu apa. Pop ballad ke apa ke. Detik lebih ke? Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa. Memang sedap lah. Alhamdulillah. Memang sedap. Memang ada tone tu sedap. Cuma kena nanti boleh deliver lagi lah. Memang boleh nyanyi. So kita proceed lah. Okay, thank you. Thank you Ihin. Sorry tau rekod ke apa. Boleh. Saya Dia jadi memang complete lah. Okey, boleh. Terima kasih. Okay, jadi lah. Nanti apa-apa kita... Kenapa? Kenapa? Sorry. Kenapa? Kita orang macam tak behave ke apa. Tak apa. Kita orang pun tak behave juga kat sini. Okey Ihin, tadi pun kita tengok. Alhamdulillah, diorang setuju dengan suara kita. Bukan suara Ihin je suara Mira pun sama. Walaupun Tak sangka dia pun dengar suara Mira betul dia pun cakap, "Woi, remang dia pun cakap." tak biasa dengar lagi suara macam tu. Betul Mira. Betul. Tapi ada lagi good news Mira nak bagi tahu kat Ihin. Ihin tengok cara Mira duduk ni. Ni kalau dulu zaman dulu AF, siapa je yang duduk macam ni? Guru vokal? Tu good news dia. Sebenarnya Mira lah guru vokal. Mira guru vokal? Iya. Betul ke Mira? Yang pertama, cara dia. Mira nak ajak Ihin. Ihin biasa tengok tak? Orang buat macam ni. Buat sekali.
Sabar, awak jangan cuba nak test saya. Saya nak test awak ni. Okey, Mira faham. Try dulu. Hang buat dulu cepat. Kalau kali kedua tak jadi macam mana? Tak apa. Mira. Tak apa. At least Mira cuba. Okey. Okey. Sabarlah. Ha. Ready. Dia kena macam ni. Stop it. Semua. Mira rasa macam tu juga. Ada liok sikit. Editor ambil part ni ya. Ada liok sikit. Okey, Ihin try. Macam separuh nyawa. Aku tak tahu mana yang lawak. Okay, Mira rasa level pertama Ihin lepas lah. Tapi Mira rasa level kedua ni susah sikit. Cuba. Mira rasa Abang Alif pun tak pandai buat ni. Mira cakap bukan Ihin tahu balik. Yang kedua ni kita buat untuk pernafasan. Buat macam ni. Macam mana? Mira guru vokal baru tadi 5 minit ambil. 5 minit tadi. Nasib baik jadi. Yang kedua buat macam ni. Okay. Tapi muka kena macam ni. Okay. Muka kena kontrol. Jangan. Kalau kali ketiga tak jadi. Film tu sama ke tak? Mira tahu. Try dulu Mira. Buat cepat. Ha? Bukan sini. Bukan suara sini. Suara perut. Suara perut. Okay, now Mira dah readykan lirik lagu. So, kita nak try. Ihin ni betul-betul pandai nyanyi ke tak? Okey. Kita ambil lagu Hakim Rusli. Tahu tak lagu Tergantung Sepi? Tahu? Yang first ni. Okay. Cukup di sini perjalanan kita. Try. 1, 2, 3. Cukup di sini perjalanan kita, menghukum diri, mendera hati ini, terhimpi dengan suasana. Mami tak suka. Mami tak suka. Mamiku? Bukan macam tu. Dia bukan cukup di sini. What the Bukan macam tu. Tu macam nak pergi bergaduh. Okey, macam mana? Dia kena relax. Dia vibe dia kena relax. Okey, Cuba nyanyi tu penuh dengan feeling. Okay. Mira tunjuk dulu macam mana contoh. Mira tak sampai masalahnya. Tinggi sangat benda ni. At least Mira kena cuba. Takkan Mira nyanyi macam ni. Mira nyanyi part ni lah. Second verse Okey. Berat rasanya sukar diluahkan, bernafas ragu, berhembus pilu. Perasaan ini tergantung sepi. 1, 2. Sama-sama 1, 2, 3. Berat. Dibiarkanlah masuk part dibiarkan tu. Hang marah aku, Mira. Aku kan cikgu vokal hang. Betul tak lupa? 1, 2, 3. Dibiarkan begitu saja. Macam tak masuk je kalau aku nyanyi lagu. Macam kesian Hakim Rusli buat lagu ni. Sial betul. Okay, stop. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils tendent de la joie. Okey korang, alhamdulillah dah settle lah sesi vokal kelas dengan Mira tadi, walaupun agak macam serabut sikit. Cikgu Mira. Mira kalau dah cikgu Mira tu kena duduk pun macam cikgu Mira. Oh, macam tu. Anak murid kan ni? Guru besar. Okey. Saya cakap alhamdulillah rezeki yang tak disangka-sangka dapat. Nasihat atas doa pada ibu, mak, family, saudara mara, kawan-kawan, and then Dan juga diorang
semua supporter Imas Ketia, Cumi Morris, Acura Army. Thank you sangat-sangat support Ihin dengan Mira. Alhamdulillah kita nak sampai ke baru starting dah banyak achievement yang kita dapat. Alhamdulillah sangatlah ini. Betul lah Mira, lepas turunnya hujan pasti ada pelangi. Bukan, pasti adanya Acura. Kan Mira cakap, Ihin kalau down tu jangan lama-lama. Tengok Allah nak uji tu sikit je tapi dia nak bagi tu banyak sangat. Macam sekarang ni, nampak tak dia punya, orang kata apa sinar pelangi tu dah nampak. Semua orang macam tu proses dia. Dia usaha tak mengkhianati hasil. Dia perjalanan tu masing-masing lain berbeza. Ada yang straight dah dapat. Ada yang berliku-liku. Tapi kalau diberi pilihan, Mira suka yang berliku-liku tu. Sebab sepanjang proses tu kita dapat nikmati kemanisannya. Apa benda yang kita lalui tu. Alhamdulillah. Lagi satu, macam sekarang Ihin dah nampak, Ihin dalam perjalanan nak menuju ke orang kata kejayaan lah. Nanti bila tibanya di penghujung, Ihin dah nampak keindahan dia. Jangan lupa pada penciptanya. Astagfirullahaladzim. Betul lah. Itu je, Mira nak orang kata tekankan kat situ. Apa-apa pun kita buat, jangan mudah mengeluh, jangan mudah putus asa. Selagi kita orang kata tak dapat apa yang kita nak. Kadang kita tak rasa manisnya, kita rasa pahitnya. Macam kopi ada gula untuk dimanis, dia rasa manis kan. Kalau macam kita, inilah proses perjalanan hidup kita ni lah. Dia lain orang lain, beza dia punya orang kata pathway dia. Apa yang kita alami, kita lalui tu, kita go on je. Kita enjoy the process orang kata. Betul? Betul. Wah, ngasih Aisyah Habsyi lah. Ngasih Mira. Sangat tersentuh. Alhamdulillah. Ini harap apa yang Mira sampaikan ini untuk korang juga. So, jujur Mira, alhamdulillah. Irasa betul. Ya, rasa. Irasa. Betul, memang Irasa ni sanggup hadap liku-liku ni. Betul. Untuk kejayaan yang akan datang. Dan insya-Allah cuba untuk kuatkan diri untuk tak lupa Maha Pencipta dan orang yang support ini pada awal sampai sekarang. Yang penting dalam hidup kita ni, kita jangan orang kata bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bandingkan diri kita dengan diri kita yang semalam. Tu je the best benchmark untuk kita berjaya. Wah, betul. Kalau kita keep on banding diri kita dengan orang lain, benda tu takkan habis. Sebab orang lain hebat dia lain macam. Hebat dia cara dia. Kita hebat cara kita. So kita jangan orang kata rasa, dia dah dapat ni lah, dia dah dapat ni. Tak apa, tu dia punya struggle kita tak tahu. Kita punya struggle kita kena hadap sendiri. That's why bandingkan diri kita dengan diri kita semalam. To be the best version of you today. Wow. Saya rasa Im punya mistake sebab sebelum ni Im bandingkan diri ini dengan 2 hari lepas. So kita terus improve diri kita untuk better version, betul tak? Betul. Setiap hari kita proses pembelajaran. Betul. Apa-apa pun lalui dengan hati yang tenang, senyum. Apa-apa jadi pun ada hikmah. Ada rasa macam, kalau rasa macam hari tu macam, alamak kenapa jadi ni, benda ni kat aku. Nak rasa benda tu boleh, tapi jangan menyalahkan takdir. Cuba kita redha, rasa macam, Allah nak bagi lebih ni. Tengok hari ni, Ihin dekat Rooster Music. Who knows? We never knows. Alhamdulillah. Ni salah satu. Mira pun tahu ni salah satu impian Ihin kan. Nampak? Allah dengar doa. Cuma dia kata, not today, not now, but nanti. Sekarang lah. Macam tu. Terima kasih Mira. Sama-sama. So sebelum akhir konten yang cakap, ini ada satu surah untuk kita nampak berseri-seri muka. Wow. Okey, sepatutnya Mira dah berseri-seri. So baca ni lagi berseri-seri. Cing cing. So bangun pagi bunyi cing cing cing. Betul Mira. Hai, sampai dah. Dah. Okey, doa dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ketika Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya bahawa dia bermimpi melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan menunduk padanya. Amin. Dan disambungkan dengan satu lagi surah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa la tusna ala ainin. Amin. Ingat saya Mira tahu doa itu. Dulu Mira hafal. Setiap kali lepas solat, Mira selalu amalkan juga. Selepas turunnya hujan, pasti adanya
Acura. Cicak tu. Okey. Good.